selamat pagi. Saya Dahlia dari bahagian Suruhanjaya Bangunan. Terima kasih kepada Cik Yaakob tadi atas soalan yang dikemukakan. Salam sorry. Okay. Soalan tadi berkenaan apa tu Akta 757 lah secara umumnya kan. Akta 757 ni nama penuh dia Akta Pengurusan Strata atau Akta 757 lah, biasa dipanggil. Akta ni kalau saya boleh kira ringkaskan lah, dia berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan oleh pemilik-pemilik strata ni lah. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, bila anda adalah pemilik harta strata, dia bukan totally hak milik kita seorang semata-mata kan? Sebab atas tanah tu dia bertingkat, ada bahagian-bahagian di atas lot tu yang kita guna secara bersama. Kita, orang bawah kita, orang atas kita, orang kiri kanan kita kan? Contohnya macam koridor, parking, itu kita panggil ke ruang guna sama lah, ruang guna sama. So bila ruang guna sama ni, dia ada faktor keperluan penyelenggaraan dia. Macam kalau petak kita sendiri, rumah kita sendiri, kalau mentol rosak ke apa, kita tukar sendiri kan. Tapi kalau mentol yang di koridor tu, kalau kita yang repair macam tak fair, sebab orang lain pun pakai juga. Jadi sebab itu di bawah Akta Pengurusan Strata ni, dia ada menggariskan keperluan penubuhan sama ada badan pengurusan bersama jika belum ada hak milik strata di kawasan itu, atau dalam kes di sini di Seksyen 6 patut diwujudkan Perbadanan Pengurusan atau MC macam mengurus tadbir. Satu, mengurus tadbir dana charge penyelenggaraan yang sepatutnya setiap pemilik petak ni bayar tiap-tiap bulan. Duit penyelenggaraan itulah yang kita guna untuk maintain kawasan guna sama ni. Kawasan guna sama untuk tukar mentol, untuk buat penyelenggaraan yang let's say macam kalau saya bagi contoh benda yang besar macam tangki, dia takkan boleh tahan sepanjang usia bangunan tu. Sampai satu tahap kita kena cuci, sampai satu tahap mungkin kita kena tukar pump dia, macam-macam lagi lah perkara kat situ. Jadi tujuan dana atau tujuan charge yang tuan-tuan bayar tiap-tiap bulan tu adalah untuk digunakan bila kita buat kerja-kerja penyelenggaraan macam ni lah. Jadi bagi mewujudkan satu badan ataupun pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan perkara itu, di bawah Akta 757 ni dinyatakan keperluan untuk mewujudkan Jabatan Pengurusan itu. So saya tak pasti adakah penerangan saya ini mencukupi, tapi itulah kenapa kita adakan akta ni. Macam kalau tuan ni pemilik rumah teres biasa yang bukan strata lah, perbelanjaan untuk penyelenggaraan harta tu totally sepenuhnya di bawah kita sendiri kan, kecuali yang sempadan bawah tanah lah, yang sudah masuk majlis ke dan sebagainya. Tapi bila harta strata ni, dia ada komponen yang memerlukan penjagaan bersama. So dekat situlah kiranya wujudnya kepentingan adanya